Tak ada. Ha? Tudung duk jumpa telekung. Comel ni macam kain baju kurung, bukan kain, macam warna baju kurung ah. Yalah. Mana nak beli hok yang ada kain ke tak ada? Kain tak makan itu ada. Tapi tak ada kain. Jenis nak ni dia terbang. Tengok warna ni lah. Nak. Comel. Ni macam kain jeans. Ha? Macam kain jeans. Mak beli yang ni mak. Takut semua. Ya. Tu duduk jumpa lagi, telekung jumpa. Jumpa tak ni. Ada dalam. Sekejap. Tapi belakang ni sama. Ya. Depan je labu. Labu sikit je lah. Macam comel kot tengok ni. Pasal ada kedah tu. Balik rumah comel lah. Kedah tempat tengok lain lebih lagi kot. Comel kot mah. Yang ni. Okey tau. Sekejap. Okey. Macam Buat tepi dia macam sikat sikit ah. Tengok lain. Ha? Makan nak ni tak ni. Ha, dah ikut ah. Ya. Pak Rumah baru temunggu baju tak ada lagi warna gini. Ya. Ya. Okey. Sekejap lagi kita gambar lah. Makan apa tu? Oh, habis oh. Apa? Mushroom soup. Habis dah. Jangan buah-buah mak kata. Hebat oh, lift dia ada TV. Nak beli kopi. Kau patutlah aku nak cari Zoom. Ni duk minum kopi, tak dapat kopi. Kat bawah tu ada macam-macam. Tapi dia tak ada kapet yang slack ni dekat depan kan. Ada kapet biskit. Mana nak duduk nak. Kita dah sampai homestay. Kali ni kita banyak travel. Dari Sabah ke KL, dari KL ke JB, dari JB ke Paka, balik semula ke Sabah. Mana nak masuk dia ni? Tengok homestay. Tut. Main puzzle ke tu? Assalamualaikum. Cantik sekali. Kita ada 2 bilik. Sejuk oh. Tengok view dia. Cantik ah view dia. Nampak apa tu? Bangunan. Cuma ni lah. Ke ada Netflix? Asal Netflix? Okay, ni bilik. Dah mana nak bawa Netflix? Cuba tonton. Okay.
Pun selamat je kan? Sini, tak ni. Tahulah bau cepet. Ini the dapur. Dapurnya. Tapi kecil je lah. Cantik lah dapur dia. Simple je kan? Kan? Ada microwave. Mana air mineral? Tengok air mineral dia. Oh tu. Okey lah. Misi nak cari kopi ni. Bini Abdul Azim ni. Haraplah dia masih buka. Selalu Zeus pukul 11. Syuban dia tak ada. Air yang kena. Tapi kan dengan pesanan. Jangan duk buka. Dengan buah-buah. G lah kan? Cik lah kot. Tengok ada TV. Kejut. Oh, karaoke mat. Okay. Tak tahu dia punya ni servis disco Kat ABC. sini ke? Entah. Bukan kot. Ni Dia syarikat dia kot. disebabkan kita tak boleh minum Starbucks. Situ je Starbucks. Depan mata. Boycott. Mana nak keluar? Tak ada nak keluar situ. Main puzzle. Jauhnya. Jauh. Tak boleh ikut guide house. Sikit. Mana Zeusnya? Dah pernah pergi? Nak masuk Zeus sudah tutup. Masuklah Imart. Kedai Sarah. Banyaknya bekal. Kalau pergi family night, 2 orang dah nampak je. Demi secawan kopi. Jauh ya kita menapak. Pergi Zeus tutup. Nak beli ni ke? Di Inwan. Beli lagi. Mahal ni. Pagi-pagi dah masuk mall. Kita tunggu tu. Dekat mall. Dekat mall. Sebelum pergi wedding. Jauh lagi nak travel ni. Jadi check the navigator. Lembu most wanted yo. Map. Cari jalan pemandu pelancong. Sekarang kita ada dekat R&R Nilai Utara. Kita tunggu Abadi mari. Bulat ni pakai kosong tapi ni tu. Letak kum. Cuk makin. Tunggu Abadi. Dada. Lapar. Nak makan nasi. Habis dah jajan sebuku. Jauh lagi, sejam lagi. Aduh. Maba ada. Sekarang pergi.
RM20. Tahulah, tapi dia by gram kan. Jadi mana lagi kita tahu. Oh. Dia macam Mana baju? yang tahu tu. Ambil-ambil. Yang tahu ke tahu kol. Ambil-ambil 50. Belum dia 3 orang tu. 3 orang baru sampai dia tadi. Tahu? Tu. Gosok ikan ni. Ini ikan apa? Ini ikan apa? Ikan apa? Kamera. Kamera. Mana ini? Potong kau dia. Basah. Dia baik. Apa pilih tu? Masuk dalam lampu nak makan. Dan tu bagi dia pergi kat sini. Pasal baka. Boleh tu. Nampak kan? Bolehlah 2. Nanti orang bagi. Ni berahi sotong. Dok, kabar-kabar di berahi sotong. Ada lala. Boleh. Kita bagi yang kecil. Sayur. Singapore. Hai. Iya. The view of apa nama kedai ni? Entah, tu dulu. 6. Mana? Tak nampak. Hai. Sangatlah weh. Dok jauh, panas. Jauh, tak gipak. Kipas tu. Tok Ki marah lagi. Itu biasa sana. Tak biasa kau. Dok nampak kot view. Gelap. Happy lah. Jelaskan Majid. Sederhana dia. Sedap sana macam dia cair je. Kita rasa kelapa kan. Kelapa. Kalau awang lelaki, kalau perempuan apa? Tino. Mek. Oh, Mek. Tino. Tino ni. Mek. Ha? Rasa sebenarnya. Oi. Tak sabar lau kan. Makan. Tak sabar nak tunggu semua kan. Kan tunggu semua. Sedap pun. Ha?
ni? Boleh. Ambil dulu lah. Ini boleh ke? Dah. Berapa? Udang. Tambah. Ah. Dah boleh bawa lagi. Dah. Dua kau. Dah. Dek. Potong. Macam di sini meja ni penuh nak pun. Jadi kat ni lah kedua lagi. Dekat, paling dekat. Dia tarik nak, dia punya sedak-sedak je ni. Steam dia dah boleh panggil. Nyonya. Nyonya. Sedap tau. Raya gelak-gelak. Ambil ikan 3 rasa ni. Ha. Ikan tu kat ini. Dia berasa pedas tak dulu? Masang. Tak pedas sedap. Ah, Mak boleh makan. Pedas sikit. Ma rasa dulu. Lala ni banyak je. Dia masak 3 rasa dia manis kan? Tak mau pedas dia tak manis. Nampak? Ya. Lala masak pedas. Sedap tu. Sodeng lauk yang tak ada kapur kita. Pedas? Rasa dia tak pedas sangat. Tak ada telur apa dah tak ada telur. Mana ada? Oh dah ingat. Ada. Pandai je dah. Kalau- Orang order tak boleh banyak. Tidak uap. Ayam tak telur. Bukan apa? Kamera. Tak ada bau langsung. Sedap tu. Tak nak sikit lepas tu bawa ke sana. Nampak tak? Kita tahu bersama. Di sana dia lebih mahal dari kapur. Oh, kamera ni lagi mahal Ma. daripada aku. Tak. Macam sahabat tak? Tak udang dia. Masukkan dulu dah hang macam tau. Manis sikit habis. Tak Sarah. Sedap. Kan? Putih pun dah makan ikan tau. Puas. Sarah kata kau tak puas lagi tak tahu lah. Kau tak puas lagi. Duk kerja Tidur. sini ya. Dia sejik lah 20 hari. Abang ada kerja kosong tak? Dia nak gudang je. Dia basuh pinggang sekarang. Oh,
Abang duduk mana? Ulu Tiram. Tapi tak ada ni, dia dekat Sarawak. Naik kapal kat Sarawak. Dia kerja kapal? Itu dekat Terengganu. Berarti ke tak? Yang ni pun rasa sedap. Tak reti sangat. Kalau abang berdiri, isap-isap memang kepala. Kenyang oh. Sebab dia makan pergelar habis. Sedap oh. Bagi mata dia pak. Panas boh. Panas kan? Tak sempat tak gambar dah. Kanan. Alhamdulillah dah punya. Sarah macam tak ada perasaan je. Sekarang ni kepala tengok. Hati duk tahu. Jangan garang. Jangan ambil. Betul kata pasal dah gemuk. Dia fitnah lepas lepang. Ni yang tepi sirip ni sedap. Sirip lagi. Dia je makan mata dia. Memang. Bak tengok je. Natu aku. Sebulan dah tak makan ikan. Mana ada apa? Dah kali makan waktu terakhir puasa tu lah. Ha. Tu mana makan ikan dah? Tino tengok. Ha. Bawa lelaki awam berapa nak tanya bagi dia tidak. Nak bagi Mac lah, mu nak benda Mac. Dia kata Tino. Mu nak apa Tino? Gosok. Mana? Abang dia selalu enak atau apa ni. Ikut je. Jangan ikut teknik salah. Pada. Mac. Saya Mac je kau. Mau panggil Tino lah. Tino Dia tuang air sikit. tu kasar, terlalu kasar je. Yeah. Tino Ni tu betul. Sebenarnya, I think you only kali lagi. Dah ni. Tanya Nala. Eh, Lah aku dah makan. Nampak sikit makan Nak jalan jauh ni. relax lu. Ambil masa. Kenyang. Ni sedap ni, sirip dia ni. Makan ah. Lalu je. Ya Allah. Tidak. Serius. Tidak. Bagi ketam Alaska tu tak nak. Tak say. Perkara wajib untuk budak-budak Gen Z ni. Ha? Haras? Haras nak apa? Ni sedap juga Pak Teh. Awak tak nanti. Beli roti lah Kak Bak. Kan? What do you want, Sarah? Ambil. Nak 3 barang boleh tak? Nak air coklat, Cu nak air ni lah. Cu nak air banyak. Melon tu tak tahu lah macam tu. Boleh lagi nak. Boleh minum lagi kan? Hari tu kan? Tadi kan? Hara nak? Tak nak. Strawberry. Ambil roti kita awak ni.
serai berumpun-rumpun, disiram air setiap hari. Demah gemalai hayam tersusun, maklumlah dipanggil Raja Sehari. Kita nak pergi shopping. Kita nak shopping. Betul. Madani. Nak shopping. Ada. Depan Go. Tu atas tau. Garam sikit. Rasanya biar rasa lemak-lemak sikit. Lemak manis. Buat pengak-pengak ni kena masukkan garam sikit. Resepi Mak Wang. Nak doyang resepi Mak Wang. Garam sakit. Dua banget mana kita dua saya. Kalau awak proses minyak ni, goreng minyak dalam nasi dalam minyak minyak. Ma, bos semua? Ha? Bos semua? Boleh? Ya. Ha. Bubur ah. Oh, tepuk. Yang okey. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu. Kat tu. Kita dah on the way balik Sabah. Kita dah berhenti kat Temerloh. Nak lunch kat sini. Benar bekal. Ada nasi minyak Kak Iya, yang goreng pedas mak, apang kuah Kak Iya, kari pak pun ada. Say makan kat sini. Perut sudah kenyang. Kita nak solat. Lepas tu kita teruskan perjalanan pulang ke Selangor. Bye.